Hai, dia saya di sini. Sementara itu, seorang pemerhati membidas kesaan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli yang dianggap sebagai cuba menakut-nakutkan rakyat. Dakwa pemerhati dengan nada sinis, gaji pegawai JPJ datang daripada poket rakyat. Jadi, mengapa rakyat pula yang perlu ditakut-takutkan dengan risiko gagal membayar saman? Tegasnya, tugas JPJ bukan menekan tetapi mendidik dengan tegas, berhemah dan konsisten supaya penyelesaian tunggakan saman berlaku melalui kesedaran bukan ugutan. Laporan media mendedahkan jutaan pemandu yang belum melangsaikan saman berdepan risiko disenarai hitam dan hilang subsidi budi 95. Kegagalan menjelaskan saman bukan sekadar menghalang pembaharuan lesen memandu atau cukai jalan tetapi juga boleh menyebabkan Okey, saya nak ulas sedikit mengenai TikTok ini daripada berita 757. Wow, 757. Terbaiklah. Saya jarang tengok berita ni. Tapi saya tertarik dengan isu yang semalam lah kot mengenai ugutan orang kata daripada JPJ. Kononnya keluar daripada Ketua Pengarah JPJ sendiri yang seperti yang disebut di dalam berita 757. Jadi saya merujuk kepada rujukan ini. Okey. Betul tak betul tanya dia lah, tapi bagi saya melihat banyak posting-posting yang marah kepada JPJ daripada netizen. Jadi saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh penganalisa politik ini ataupun penganalisa lah pakar bidang yang mengatakan didik secara profesional bukan takut-takutkan rakyat. Ini mengenai isu kalau tak bayar saman sampai ujung bulan ini, anda akan kehilangan keistimewaan budi madani RON 95. Wow. Tuan-tuan, kalau ada kenyataan yang begini yang dikeluarkan sekarang, uyuk kerajaan perpaduan pada PRU yang ke-16 ini, saya melihat kaki tangan kerajaan lebih-lebih lagi yang berperingkat ketua pengarah yang bawah-bawah tu tak ada masalah apa. Mereka hanya mengikut tugas, menjalankan tugas seperti yang disuruh daripada peringkat atas. Ini saya tunjuk atas tu, nampak tu. Yang bawah ini dia melaksanakan saja. Kita jangan marah orang bawah. Kita jangan marah pegawai-pegawai JPJ yang saman kita ni. Saya pun tak pernah marah mereka. Itu kerja mereka. Kawan-kawan saya pun ramai JPJ yang bekerja dia. Saya tak pernah marah. Tetapi kalau kenyataan ini dikeluarkan daripada orang atasan, dia kena fikir juga. Kenyataan dia itu juga boleh meranapkan kerajaan yang ada sekarang ini. Kalau dia mengatakan hampa tak bayar tak bayar tak apa. Hampa tak bayar tak ada masalah. 1 hari bulan 1 2026 hilang kelayakan budi madani itu. RON 95. PPP check. Minta maaf tuan. Tuan tak boleh pakai. Kenapa? Blacklist. No, tuan-tuan jangan kata gitu. Benda kalau jadi tuan-tuan nak kata apa? Saya ingat tuan-tuan empuk tentu juga. Elok pergi cucuk kat skrin tu. Minta maaf, anda telah di blacklist oleh JPJ. Betul tuan-tuan. Ini yang saya kata, pegawai-pegawai tertinggi, saya cakap tertinggi, bukan terbawah, tertinggi. Kena berhati-hati mengeluarkan, semalam JPJ kena maki berabuk tuan-tuan. Kena maki berabuk. Last kali apa keluar? Keluar kenyataan daripada Kementerian Pengangkutan, daripada Anthony Loke kalau tak salah saya. Untuk meredakan keadaan. Dah lah DAP kena kenyak di Sabah. Tiba-tiba JPJ buat perangai macam ni. Tak mampu Anthony Loke tuan-tuan. Kawan lah tengah bersedih. La tahzan. La tahzan. Jangan bersedih Anthony Loke. La tahzan. Jadi saya pun semalam saya agak kecewa tuan-tuan. Nak naik angin tuan-tuan. Maklumlah saya pengaruh politik madani. Sebut bilah walaupun saya pro bono. No, saya bukan ceplos. Saya nak abang ni, saya bukan ceplos sebab saya tak menerima bayaran apa sekupang pun daripada JKOM. Okey, tapi saya memang nak kerajaan ini berterusan. Okay, tapi dia kena ada penambahbaikan. Dia kena balik ke landasan yang asal. Landasan yang betul lah kan. Jadi isu JPJ ni jangan duk menakut-nakutkan. Saya bersetuju dengan Pak Anissa ini. Gaji pegawai JPJ
gaji anda dibayar oleh rakyat, oleh pembayar cukai. So, jangan duk menakutkan rakyat. Saya difahamkan, yalah, itu Samsudin, bukan Samsudin pula dah, tiba ingat Samsudin pula dah. Saifuddin Nasution bersama dengan Anthony Loke mengeluarkan kenyataan bersama yang bermula pada 1 hari bulan November, okey, sampai 31 hari bulan Disember ini akan diberi diskaun kau-kau, okey, untuk rakyat membayar saman-saman yang tertunggak. Saya nak beritahu dekat Saifuddin dengan Anthony Loke, yalah, saman yang tertunggak itu banyaknya adalah saman AES, kalau tak salah saya lah, speed trap. Saya pun kadang kena, tuan-tuan. Memang saya tahu jalan tu. Saya duduk PKS selalu, kan, di mana, di Sungai Petani satu, kan, Sungai Petani. Lepas tu dilepas pada juru, tiba-tiba lupa, tuan-tuan. Allah, lepas tu lupa. Celaka betul. Macam mana aku boleh lupa 300, tuan-tuan? Bukan sebab kita lalai, kan. Kita terlupa, tuan-tuan. Terlupa. Tu naya, tuan-tuan. Bertunggak banyak, tuan-tuan. Kita pun bukan ada duit dengan ekonomi sekarang ini, kan, dengan ekonomi yang tak berapa baik. Amboi dia say dandan PMX kata ekonomi baik. Tak apalah, kan. Setengah orang baik, setengah orang tak baik macam saya. Ekonomi tak apa nak bagus sekarang ni. Okey, berbalik kepada cerita JPJ ni lah. Jadi saya harap sangatlah perkara ini diredakan lah, kan. Tapi saya dah sedia maklum lah, dah ada kenyataan media yang dikeluarkan oleh JPJ, oleh Kementerian Pengangkutan yang tidak akan disekat. Tapi tak apalah, kita sebagai rakyat, kita kena cakna dan carakin lah, kan. Kita harap sangatlah benda ini tidak akan berlaku. Jangan sekat hak lain. Bak saman okey, settle hak saman. Jangan kita duk pikai pula dengan Budi Madani. Ni nanti jangan dia pergi buat cerita baru pula. Tak bayar saman, kami sekat STR. Mampu B40 tunggang langgangkan JPJ tu. Jangan. Jadi pendekatan yang harus dibuat oleh JPJ, dia adalah pendekatan mendidik. Ada kesedaran untuk membayar. Macam saya hari ini di Pulau Pinang, kan. Saya mai sini, saya ada kesedaran untuk bayar parking. Kesedaran tu datang daripada hati saya, kan. Kalau saya tak bayar, saya kena saman, kan. Walaupun sejam RM1.2, saya bayar, kan, sebab timbul kesedaran. Sebab semalam ni saya tengah duk buat konten di Padang Kota. Ada sahabat saya tengah duk sembang, dia kata dia say tu geng-geng naik basikal mai tu. Apa itulah depa yang duduk saman kereta orang. Dan saya lari, tuan-tuan. Sebab app masa tu saya tak install lagi. Lepas tu saya install app. Jadi kesedaran tu ada, tuan-tuan. Nak bagaimana nak meningkatkan kesedaran tu, itu makan masa. Itu makan masa, bukan senang, tuan-tuan. Jadi bab JPJ, bab saman, saya setuju saman kalau orang salah, kan. Tapi kena ada budi bicara jugalah, kan. Bukan orang tak mau bayar, duit tak ada, kan. Jadi isu ni kita settle dengan cara elok. Sebab apa? Kita tak nak juga kerajaan madani ni huyuk, kan. Buat penjawat awam dia tak kisah, kan. Dia tak kisah bab ni. Tapi bab rakyat ni dia nak kerajaan, jawat awam pun dia mau juga kerajaan yang bagus, kan. Rakyat nak kerajaan. Dan saya nak bagi satu saja petikan yang cukup hebat, rakyat adalah satu kuasa yang hebat, okey. Dan rakyat juga boleh menaikkan kerajaan, dan rakyat juga boleh menjatuhkan kerajaan, rakyat juga boleh menaikkan pemimpin, rakyat juga boleh menjatuhkan pemimpin. Kena faham tu, kalau kita faham definisi itu, alhamdulillah. Jadi buat rakyat Malaysia jangan risau, JPJ tak akan menyekat Budi Madani kita. Dah lah dapat 300 liter je, nak main sekat-sekat pula. Cai